Okey, ramai yang tanya, apa tips saya jaga kecerdasan? Sebenarnya jaga kesihatan satu hal, jaga kecerdasan hal yang lain. Sebab cerdas ni kita perlukan stamina. Stamina ni biasanya kita dapat daripada exercise, daripada aktiviti senaman lah secara ringkas. Dan saya memang konsisten untuk mengekalkan stamina ataupun kita panggil tenaga yang boleh kekal dalam tempoh yang lama dan setiap hari konsisten. Jadi kita para wanita nak dapat kulit yang sehat ataupun kita nak dapat stamina, kita kena ada aktiviti khusus bersenam sehinggalah keluarkan peluh. Walaupun sekejap, dia akan memberi kesan kepada kulit yang lebih cantik, sehat, segar dan kesihatan dan stamina. Sebab apa saya pesan macam tu? Janganlah, kan ada mungkin orang yang minum Formacut lepas tu dia kata tak ada perubahan pun. Dia kena ubah juga gaya hidup. Ubah juga cara hidup. Bila dua-dua kita buat, kita akan dapat hasil yang optimum. Selamat memiliki kehidupan yang lebih sihat dan cergas.